Start 1 Ogos 2026, penjawat awam akan kerja 2 hari dekat rumah dan 3 hari dekat pejabat. Jom kami share apa anda perlu tahu supaya tak keliru. Inisiatif Hari Bekerja Hybrid atau HBH ni menggantikan aturan bekerja dari rumah susulan konflik Asia Barat sebelum ni. Yang menariknya, penjawat awam layak mohon aturan HBH tanpa syarat sekatan radius jarak 8 km macam dalam peraturan BDR. Jadi, 11 negeri ni wajib masuk pejabat hari Isnin dan Jumaat, manakala Kedah, Kelantan dan Terengganu pada hari Ahad dan Khamis. Tapi tak semua sektor boleh kerja hybrid tau. Macam petugas kaunter, anggota keselamatan dan pertahanan macam tentera, polis, penjara dan agensi penguatkuasa berkaitan, pegawai kesihatan macam doktor, nurse, petugas hospital atau klinik komuniti, pegawai pendidikan macam guru, pensyarah dan kaki tangan sokongan, serta petugas institusi mahkamah yang memerlukan prosiding fizikal. Penjawat awam yang dapat bekerja hybrid kena tahu yang waktu bekerja masih kekal macam biasa. Tiada pengurangan untuk jam bekerja mingguan. Anda setuju tak dengan aturan kerja terbaru ni? Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.ecentra.my sekarang.